Rozet TV. Hari ni Rozet nak pergi beli barang dekat pasar pagi dengan Mak. Okey, jom kita start, Mak. Mak pandai masak peri. Ana suka kalau Mak masak telur. Yang campur telur udang tu. Nak berhudang. Terima kasih, saya beli. Okey. Cukuplah ni. Lepas tu campur dengan jom, Mak. Assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dalam YouTube channel Rozet TV. Sekarang Rozet dekat Pekan Selama nak beli barang sikit dekat pasar ni pagi-pagi dengan Mak. Mak nak beli apa hari ni? Macam-macam nak beli. Macam-macam nak beli. Kalau tanya bapak nak beli apa? Apa? Apa cakap saya? Tengok dulu. Macam-macam nak beli. Okey, jom. Dekat sini sekarang dah musim durian, nampak? Kiri kanan orang jual durian. Kita ikut Mak dulu lah, kita ikut Mak dulu. Oh, ni sedap, Mak. Thailand. Ni masak dengan ikan masin. Lain tu. Lagi? 8. RM5. Ha? Mak ni nak buat apa? Buat laksa. Laksa. Anak balik kena buat laksa lah. Sebab Kak Teh Rozet nak balik, jadi Mak nak buat laksa. 10. Terima kasih, saya beli. Okey. Jom kita ikut Mak lagi. Mak jalan sangat laju. Ha? Rotan, bawal. Nak hitam, udang. Biji nangka. Ini ikan kedua masin kan? Kedua masam tu kan? Ikan belanak. Yalah untuk buat kedua masam tu kan? Ikan belanak. Tahu yang buat ikan masin tu tapi tak tahu nama. Mak, lepas ni nak beli ayam 2 ekor. Ayam. 2 ekor. 2 ekor. Mak cakap hari ni ikan tak berapa banyak. Tu banyak je, Mak. Lagi banyak lah semalam. Oh, malam banyak. Bagi orang. Sekilo apa ni? Bulan lah. Asal malam ni kita balik orang. Boleh? Ni lah, seekor. 1, 20. Potong? Tak payah. 20 kan? Ya. Ni nak setengah kilo? Cukup lah. Kan ambil ketil ni. Mak cakap setengah kilo je. Setengah kilo. Ni berapa? Ni sekilo 200. Mak nak separuh ke apa? Separuh je. Taruh ni ya. Yang mana? Mak, yang mana? Ayam. Tak tahu yang mana nak yang isi ke ada lemak sikit. Dua-dua isi. 15,5. Yang tu? 15,5. Yang ni 12. Ambil ni. Yang tu. Saya beli ya. Jom, kita ada ayam dengan daging kat sini. Tengok ni. Ada tomato hijau tak? Tomato hijau. Rozet nak beli tomato hijau. Oh, ada kena buah kat sini. Cabai hijau dia pun cantik. Mak nak tak? Nak. Nak. Mak nak berapa biji? Ambil dalam 4. 4. Mak nak 4, Ana nak juga. Ini Rozet nak buat sambal hijau. Okey. Cukuplah ni. Lepas tu campur dengan... Mak nak apa lagi?
tomato. Mana apa? Mana? Okay, dah. Ni lembek ah. Okey. Okey dah. Mak nak makan puria. Mak pandai masak puria. Ana suka kalau mak masak telur. Yang campur telur udang tu. Dah nak berhudang tu. Ni tambah lagi tu. RM9 eh? Terima kasih saya beli. Tadi Rozak dah beli seekor ayam tapi nak tambah lagi seekor. Ni lah. Okey. Tak nak potong. Okay. Dia ikut tahun. Macam tahun lepas jadi tahun ni macam kurang sikit. Betul? Beli ya? Mak ada apa-apa lagi nak beli tak? Tak beli apa dah. Tak beli apa. Jom kita pergi kat bawah tengok kok nak beli petai ke sebab sekarang musim macang, musim durian. Jom. Rozak tanya, "Mak, serai nak beli kat sini ke nak ambil kat rumah?" Sebab dalam bulan-bulan lepas serai semua beli kat luar. Sebabnya serai yang dekat rumah semua kecil-kecil lagi. Sekarang dah besar jadi tak payah beli dah. Ambil kat rumah je. Nak macang lah, macang bau. Mak, kat rumah ada macang lagi tak? Tak ada. Nak macang? Banyak. Berapa mak? Ni yang RM4. Pakcik rambutan tak ada pakcik? Tak habis dah. Hai ni ada? Habis dah. Loh, lajunya. Tadi 2 kali mari habis. Sekilo apa? Sekilo berapa? RM2. Pula kalau pakcik jual rambutan, kan beli. Pakcik bagi lebih-lebih kak? Tadi tu ambil awal-awal tak apa benda tu tak ada. Oh, okey. Panggil. Sudah habislah rambutan. Tunggulah rambutan kat rumah merah. Okey, kita dah settle beli. Banyak mak beli tu, penuh. Jadi Alhamdulillah sampai sini saja video Rozak. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Beritahu kat sahabat-sahabat lain tentang YouTube channel Rozak TV. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa dalam video. Bye-bye. Nanti Rozak buat video dengan mak lagi. Bye-bye.